Assalamualaikum. Hari ini kita kembali lagi dalam episod Siapa Baca Betul, Siapa Baca Salah. Bintang undangan kita adalah seorang pengawas agama yang terkenal dengan confidence level melepasi paras awan. Tetapi accuracy levelnya tak perlu tanyalah. Ya, dialah Ustaz Mat Rizal. Dalam video ini, kita akan lihat bagaimana beliau dengan yakinnya sekali lagi salah dalam membaca Al-Quran dan hadis Nabi. Kesalahan yang sepatutnya tidak berlaku bagi seseorang yang mendakwa dirinya pengikut sunnah dan penjaga keaslian agama. Tak apa, jom kita tengok dulu performance beliau. Mari kita dengar bagaimana Ustaz Mat Rizal membaca ayat Al-Quran. Apabila mereka mendengar innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubihim wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ayat ini sebenarnya sangat basic, biasa didengar oleh penuntut ilmu agama. Tapi bagaimana beliau tersilap baca qulubuhum menjadi wajilat qulubihim. Qulubuhum, ayat yang betul, dia baca qulubihim, salah dua baris berturut-turut. Padahal menurut kesepakatan riwayat qiraat, bacaan yang betul adalah qulubuhum dengan i'rab yang sepatutnya marfu', baris depan, bukan majrur, baris bawah. Tapi Ustaz Mat Rizal ni nampaknya lebih suka versi custom, ikut diri sendiri. Bandingkan dengan bacaan Syekh Kapten. Sebut nama Allah, baik dia sebut ke orang lain sebut ke, okey, apa jadi kat dia? Wajilat qulubuhum, gementar hati dia. Ini ciri orang yang beriman. Kita ucap tahniah kepada Syekh Kapten, bukan sahaja kerana baca dengan betul, malah kerana beliau sempat buka mushaf dan semak ayat sebelum dibacakan, walaupun beliau berada di luar sedang berjoging dan bersenam. Nampaknya Syekh Kapten ini lebih berkualiti untuk menjadi pengawas daripada Ustaz Mat Rizal. Sekarang kita masuk ke bab hadis pula. Ustaz Mat Rizal dengan penuh yakin dan confident membaca hadis tapi dengan salah. Bukan sekali, tapi diulang kesalahan itu 2 kali. Semua nabi-nabi akan buat benda yang sama, iaitu membela kambing. Ma ba'athallahu an-nabi illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah Ta'ala melantik dan menghantar, memilih seorang rasul, nabi, melainkan dia dahulunya pernah menjadi pengembala kambing. Ma ba'athallahu an-nabi illa ra'al ghanam. Dia mesti pernah jadi. Ma ba'athallahu an-nabi. Yakinnya sampai boleh buat remix. Hadis yang sepatutnya ma ba'athallahu nabiyan nakirah dengan tanwin baris atas, beliau baca dengan an-nabiyah. Ma ba'athallahu an-nabiyah dengan ma'rifah alif lam. Ma ba'athallahu an-nabi. Padahal ini perkara asas dalam bahasa Arab. Level 1 pun dah tahu beza ma'rifah dan nakirah. Tapi Ustaz Mat Rizal ni nampaknya lebih suka advanced level confidence dalam kesalahan. Jom kita tengok Dr. Mazhar. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah fi tilka sa'ah fakun. Jika kamu mampu untuk menjadi orang yang dapat mengingati Allah pada saat itu, kamu jadilah. Beliau sebelum baca hadis di khalayak umum sempat rujuk nota dan baca dengan teliti untuk memastikan bacaan itu betul. Beliau tak malu nak buka buku atau handphone di hadapan audiens. Sebab itu kita sangat respect Al-Allamah Dr. Mazhar sebagai seorang ulama kontemporari sedunia. Ustaz Mat Rizal, belajarlah daripada Syekh Kapten dan Imam Dr. Mazhar. Tak perlu malu nak buka mushaf atau buku atau nota. Yang penting biar bacaan tu betul dan tak mengelirukan para penonton. Jadi, wahai Ustaz Mat Rizal, mungkin sudah tiba masanya untuk upgrade diri dan ilmu tu. Sangatlah penting untuk para asatizah, untuk mereka ni sentiasa upgrade ilmu. Jangan ilmu tu pada tahap yang sekolah rendah. Belajarlah daripada kesilapan.
dan jangan terlalu yakin dengan bacaan yang belum disemak. Sebab kalau salah baca Al-Quran dan hadis, bukan setakat viral, tapi dosa pun mungkin boleh dapat. Kepada para penonton, jadikan ini pengajaran. Jangan jadi seperti Ustaz Mat Rizal, pengawas agama, yang yakin tapi salah. Lebih baik kita buka mushaf, buka kitab hadis, semak betul-betul, baru kita baca dan sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.